Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Salam sejahtera, kembali lagi di Nadi Sukan. Menurut laporan berita harian, pengendali Johor Darul Tazim, Hesko Munoz, mendedahkan bahawa JDT sudah membuat persediaan taktikal khusus untuk menghadapi perubahan formasi Chelsea yang dikendalikan Xabi Alonso. JDT akhirnya mencatat keputusan 3-3 dalam aksi persahabatan di Stadium Sultan Ibrahim. Satu keputusan yang bukan sahaja menarik perhatian penyokong tempatan, malah turut mendapat sorotan media antarabangsa. Apa yang paling menarik bukan sekadar keputusan seri itu, tetapi bagaimana JDT mampu menyesuaikan permainan apabila Chelsea menggunakan struktur 4 pemain pertahanan dan kemudian beralih kepada 3 pemain di bahagian belakang. Menurut Munoz, pasukannya sudah menyediakan lebih daripada satu pelan permainan kerana mereka menjangkakan Chelsea akan mengubah struktur taktikal sepanjang perlawanan. Ini menunjukkan satu perkara penting. JDT bukan masuk ke padang dengan hanya bergantung kepada semangat, nama besar pemain atau kelebihan bermain di laman sendiri. Mereka datang dengan persediaan taktikal yang jelas. Dan perkara inilah yang menjadikan keputusan 3-3 tersebut lebih menarik untuk dianalisis. Chelsea mungkin sebuah kelab Premier League dengan barisan pemain yang mempunyai nilai pasaran jauh lebih tinggi. Tetapi di atas padang, nama besar tidak menjamin seseorang pasukan boleh mengawal setiap situasi. JDT memanfaatkan perkara itu. Pada minit ke-14, Arif Aiman Hanapi membuka jaringan untuk JDT selepas gerakan serangan yang menunjukkan keberanian Harimau Selatan untuk bermain secara agresif. Chelsea kemudian menyamakan kedudukan menerusi Liam Delap daripada sepakan penalti sebelum penyerang itu sekali lagi meletakkan Chelsea di hadapan pada separuh masa kedua. Namun JDT tidak runtuh. Sebaliknya, Oscar Arribas menyamakan kedudukan menerusi sepakan percuma sebelum Bergson da Silva meletakkan JDT kembali di hadapan 3-2 pada minit ke-86. Chelsea akhirnya diselamatkan oleh jaringan sendiri pada penghujung perlawanan untuk keputusan 3-3. Dan di sinilah karakter sebenar JDT dapat dilihat. Apabila Chelsea mendahului 2-1, JDT mempunyai dua pilihan. Sama ada bertahan dan cuba mengelakkan kekalahan atau terus bermain mengikut identiti mereka. Munoz memilih pilihan kedua. JDT terus menyerang, terus mencari ruang dan akhirnya berjaya menghasilkan dua jaringan untuk kembali mendahului. Bagi saya, ini merupakan perkara paling penting daripada perlawanan tersebut. Keputusan seri memang menarik, tetapi keberanian JDT untuk terus bermain selepas ketinggalan adalah sesuatu yang jauh lebih bernilai. Lebih menarik, Munoz sendiri menekankan bahawa JDT perlu bermain secara kompak dengan barisan pertahanan, tengah dan serangan bergerak sebagai satu unit. Inilah rahsia yang mungkin tidak begitu jelas kepada penonton biasa. Apabila sesebuah pasukan menghadapi lawan yang mempunyai kualiti individu lebih tinggi, mereka tidak boleh membiarkan jarak antara pertahanan, tengah dan serangan terlalu besar. Jika itu berlaku, pemain lawan akan mendapat ruang untuk mengeksploitasi antara garisan. JDT cuba menghapuskan ruang tersebut. Mereka mengekalkan struktur, bergerak secara kolektif dan apabila peluang muncul, mereka melakukan transisi dengan pantas. Perkara ini juga selari dengan pemerhatian media antarabangsa yang melihat JDT berjaya mengganggu rentak Chelsea melalui permainan agresif dan serangan balas. Namun begitu, kita juga perlu bersikap adil. Ini hanyalah perlawanan pramusim. Chelsea melakukan banyak perubahan terhadap kesebelasan utama dan datang ke perlawanan tersebut selepas aksi menentang AC Milan sehari sebelumnya. Beberapa pemain muda turut diberikan peluang oleh Xabi Alonso. Jadi, keputusan 3-3 ini tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti bahawa JDT sudah berada pada tahap Chelsea atau bahawa jurang antara bola sepak Malaysia dan Premier League sudah hilang. Itu bukan kesimpulannya. Tetapi keputusan ini membuktikan bahawa JDT mempunyai keupayaan untuk menyediakan cabaran taktikal terhadap pasukan bertaraf tinggi apabila mereka berada dalam keadaan terbaik. Dan itu sendiri merupakan perkembangan yang sangat positif.
Satu lagi perkara yang menarik ialah JDT hampir menamatkan perlawanan dengan kemenangan. Pada minit ke-86, Bergson menjadikan kedudukan 3-2. Kalau bukan kerana jaringan sendiri pada penghujung permainan, kita mungkin sedang membincangkan kemenangan JDT ke atas Chelsea, bukannya keputusan seri. Itulah sebabnya perlawanan ini mempunyai nilai besar untuk pembangunan bola sepak Malaysia. Ia menunjukkan kelab Asia Tenggara tidak semestinya perlu bermain secara takut apabila berdepan pasukan Eropah. Sebaliknya, mereka perlu mempunyai struktur, disiplin, keberanian dan kepercayaan terhadap sistem. JDT sudah menunjukkan perkara tersebut. Tetapi ujian sebenar sekarang bukan Chelsea. Ujian sebenar ialah bagaimana JDT membawa pengalaman ini ke dalam pertandingan kompetitif. Liga Super akan membuka tirainya pada 22 Ogos, manakala aksi Piala Sumbangsih menentang Kuching CP menjadi antara ujian awal yang akan menentukan sejauh mana persiapan JDT benar-benar berada pada tahap yang diperlukan. Munoz sendiri mengakui masih terdapat ruang untuk memperkemaskan pasukan dan tidak mahu memberikan tekanan berlebihan kepada pemain. Dan saya fikir, kenyataan Munoz itu sangat penting. Jangan terlalu cepat berpuas hati hanya kerana berjaya mengikat Chelsea. Sebaliknya, gunakan pengalaman tersebut sebagai bahan pembelajaran. JDT kini sudah merasai sendiri bagaimana pemain lawan bertaraf Premier League bergerak, bagaimana mereka menekan, bagaimana mereka bertukar formasi dan bagaimana mereka mengeksploitasi ruang. Semua pengalaman itu boleh menjadi aset apabila JDT kembali beraksi di peringkat Asia. Malah, jika dilihat daripada sudut yang lebih besar, perlawanan ini juga memperlihatkan bagaimana projek bola sepak JDT cuba bergerak melangkaui dominasi domestik. JDT sudah lama menjadi kuasa utama bola sepak Malaysia dan rekod mereka di pentas domestik sememangnya luar biasa. Tetapi cabaran seterusnya ialah bagaimana mereka boleh menjadikan pengalaman menentang kelab-kelab elit dunia sebagai batu loncatan untuk meningkatkan tahap kompetitif mereka di Asia. Chelsea memberikan satu bentuk ujian. JDT menjawabnya dengan 90 minit penuh keberanian. Dan rahsia yang didedahkan Munoz sebenarnya memberikan mesej yang sangat jelas. JDT bukan sekadar bertahan daripada Chelsea. JDT cuba memahami Chelsea. Mereka membaca formasi, menyediakan pelan berbeza, menyesuaikan struktur dan mencari ruang untuk menyerang. Itulah yang membezakan antara sebuah pasukan yang hanya mahu bermain menentang kelab besar dengan sebuah pasukan yang benar-benar mahu menguji dirinya sendiri. Bagi penyokong JDT, keputusan 3-3 mungkin menjadi satu malam yang sukar dilupakan. Bagi bola sepak Malaysia pula, perlawanan ini menunjukkan bahawa kita mempunyai kelab yang semakin berani menguji diri di pentas lebih tinggi. Namun persoalannya sekarang ialah, adakah pengalaman menentang Chelsea ini akan membantu JDT menjadi lebih kuat apabila saingan sebenar bermula? Atau adakah keputusan 3-3 ini hanya akan menjadi satu memori indah pramusim? Itu yang kita akan lihat. Dan satu perkara sudah pasti. JDT telah menghantar satu mesej kepada bola sepak Asia. Mereka bukan datang ke padang hanya untuk melengkapkan jadual perlawanan. Mereka datang untuk bersaing. Terima kasih kerana bersama Nadi Sukan. Jika anda menikmati ulasan seperti ini, jangan lupa like, share dan subscribe kerana sokongan anda amat penting untuk perkembangan channel ini. Apakah pandangan anda? Adakah taktikal Xisco Munoz menjadi faktor utama JDT berjaya mengikat Chelsea? Atau sebenarnya Chelsea sendiri yang gagal memanfaatkan peluang dan kelemahan JDT? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Terima kasih, jumpa lagi.